Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah ya, pada malam ini kita teruskan lagi membaca kitab Riyadhus Shalihin selepas kita cuti Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Allah terima apa yang kita buat pada bulan Ramadan itu. Ya, amin. Rabbana taqabbal minna. Kita baca sama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kekalkan apa yang telah dibuat di Ramadan itu, ya janganlah terus dibuang. Ya, apa yang boleh dibuat dibuatlah. Salah satu daripadanya ya puasa 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadana summa atba'u sitta min Syawal faka'annama shoma ad-dahra. Orang yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikut 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia puasa sepanjang tahun, sepanjang masa. Karena yang satu Ramadan itu, ya satu Ramadan 1 bulan kali 10 bulan lah. Kalau puasa lagi 6 hari, 6 kali 10 ya 60. Jadi ya 2 bulan, 10 bulan campur 2 bulan 12 bulan. Atau tuan-tuan puas sekalian, kita puasa Ramadan hari itu 30 hari kali 10 300. Oh masya-Allah, 300. Kemudian 6 lagi, puasa 6 di bulan Syawal 60. 6 kali 10 60. Kalau begitu 360. Dalam tahun Hijriah 1 tahun itu 360. Boleh tuan puas sekalian, dan yang lain-lain, terutama baca Al-Qurannya, ya qiyamul lailnya, ya barakallahu fikum, dan yang lain-lain yang biasa kita buat di Ramadan itu teruskanlah. Ya, karena Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan itu jugalah Tuhan yang kita sembah, kita beribadat padanya pada bulan-bulan yang lain. Barakallahu fikum wa barakallahu fikum. Sekali lagi kita berdoa semoga Allah terima apa yang kita buat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik, insyaallah pada malam ini kita teruskan lagi membaca kitab ya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Latihan salihin, latihan para salihin daripada sabda-sabda penghulu segala rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susunan Imam Nawawi Yahya bin Syaraf dari negeri Nawa. Kitab kita ini sebenarnya hadis. Hadis tapi bukan hukum ahkam, tetapi yang berhubungan dengan yang batin, yang akhlakiyat, akhlak, tuan-tuan puas sekalian.
Yang terakhir kita baca tentang Al-Quran, fadail Al-Quran, kelebihan Al-Quran. Alhamdulillah ya. Ya, kalau Quran itu tidak boleh dipisahkan dengan Ramadan, karena Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. InsyaAllah pada malam ini, siapa yang ada kitabnya, terjemahan dan huraian Riyadhus Shalihin jilid yang kelima, jilid atau juzuk yang kelima, muka surat 177, betul ya, 177. Babun fil hassi ala suwarin wa ayatin maksusah, bab galakan membaca surah dan ayat-ayat Quran yang tertentu. Itu makluman kita, Al-Quran semuanya ya hendaklah kita baca. Tetapi dikatakan ya ada dua bahagian. Satu, kita baca daripada awal sehinggalah akhir. Oh, Masya Allah, awal sehinggalah akhir. Kalau boleh setiap satu hari satu juzuk, jadi 30 juzuk. Tuan-tuan dan puan sekalian, ada orang dia ikut tahun Hijriah. Pada malam ini, malam 20 berapa? Malam 21, kalau tak silap saya, malam 21. Kalau begitu dia baca ya juzuk 21 sehingga nanti sampai 30, maka 30 juzuk lah. Barakallahu fikum. Tuan-tuan dan puan sekalian, satu juzuk satu hari. Satu juzuk satu hari. Kalaupun tidak, seberapa yang bolehlah. Ada dibaca daripada awal wirid dia sampai kepada akhir. Satu tempat yang lain apa pula wirid dia pula surah-surah tertentu yang ada faedahnya. Salah satu daripadanya ini malam apa? Malam Jumaat. Malam Jumaat dan hari Jumaat baca suratul Kahfi. Ya, baca suratul Muluk. Ya, surah Alif Lam Mim Tanzil. Ya, surah apa lagi? Surah Rahman, suratul Waqiah, surah Dukhan. Ya, surah-surah yang ada kelebihannya. Dan salah satu daripada yang paling senang, baca suratul Ikhlas. Baca Qul huwallahu ahad. Boleh tuan-tuan sekalian? Ya, itu paling senang itu. Baca Qul huwallahu ahad. Ya, jadikan kau itu wirid kamu. Baca Qul huwallahu ahad. Dan inilah tajuknya yang kita baca pada malam ini. Baik, tentang kelebihan surah-surah atau ayat-ayat yang tertentu kita baca. Kita baca, jadikan wirid kita. Baik, muka surat 177. Saya ada bawa satu kitab namanya Dalilul Falihin li Turuqi Riyadhis Shalihin al-Juz'u Salis, juzuk yang ketiga, muka surat 502, mi'atain wa isnain. Babun fil hassi ala suwarin wa ayatin makhsusatin. Bab menggalakkan ya seruan atau menggalakkan untuk membaca surah-surah tertentu dan ayat-ayat yang tertentu. Barakallahu fiik. Ya, penterjemah dia buat mukaddimah, dia katakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 kitab yang wajib kita ketahui. Ya, kita beriman dengannya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Zabur, ya, Taurat, Injil, Al-Quran. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selengkap-lengkapnya. Ya, Quran itu sangat lengkap. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada kami tinggalkan dalam kitab itu sedikit pun. Semua ada padanya. Tuan-tuan puan sekalian, meliputi dunia dan akhirat. Meliputi semua ilmu keduniaan dan keakhiratan. Oleh itu semua ayat Al-Quran mengandungi kelebihan-kelebihan tertentu kepada orang yang membacanya. Islam sangat menggalakkan kepada kita agar senantiasa membaca Al-Quran. Dan untuk makluman kita, Al-Quran itu maknanya bacaan. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Itu bacaan. Sebab itulah Al-Quran mesti dibaca. Tuan-tuan dan puan sekalian. Ya, sekarang senang. Dalam handphone pun ada Al-Quran, ada mushaf, tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi semua ditengok bilinkan Al-Quran. Ada seorang alim katanya, kalau setiap kita nak tengok handphone kita, WhatsApp ke apa-apa, tengok dulu Quran. Baca satu muka surat kah? Barakallahu fikum. Katanya, kalaulah kita buat sebegitu, katanya insya-Allah kita boleh baca Al-Quran dengan banyak.
Boleh tuan-tuan sekalian? Allah berjam-jam kita boleh tengok ya apa-apa dalam handphone kita, tapi Al-Quran tidak dibaca. Boleh tuan-tuan sekalian? Barakallah, ingatkan diri saya dan tuan-tuan puan sekalian, mari kita baca Al-Quran. Dan yang eloknya sebenarnya bukan daripada handphone, tapi daripada Al-Quran. Oh, Masya Allah. Kalau mau lebih lagi, berkatanya, ya ulama-ulama dahulu, biarpun dia hafal Quran, dia tengok itu Al-Quran. Dia minta supaya dia pegang Al-Quran itu. Ya, karena itu semua menjadi saksi. Boleh tuan-tuan sekalian? Barakallahu fikum wa barakallahu fikum. Baik. An Abi Sa'id Rafi' ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjidi fa akhadha bi yadi falamma aradna an nukhrija qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qulta la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an qala alhamdulillahi rabbil alamin ya sab'ul masani wal Qur'anul azim alladhi utituhu rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari, hadis yang sahih, tidak dipertikaikan bahawa hadis ini datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanad yang sahih. Kita baca terjemahannya daripada Abu Sa'id, seorang sahabat, Rafi' ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu, katanya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita tengok tentang ceritanya. Kata sahabat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku. Ceritanya mereka sama-sama di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Masjid Nabi? Al-Madinatul Munawwarah. Semoga izinkan Allah kita pergi ke Al-Madinatul Munawwarah, menziarahi Masjid Nabi dan mengucap salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, tidakkah engkau suka jika aku ajarkan kepadamu akan semulia-mulia surah dalam Al-Quran, ya, sebelum ya engkau keluar daripada masjid. Sabda Nabi kepada Abu Sa'id ibn al-Mu'alla. Sabda Nabi, kau sukakah aku ajarkan kepadamu, ya aku beritahu kepadamu surah yang paling mulia dalam Al-Quran sebelum nanti kita keluar daripada masjid ini. Luar biasa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian baginda pun memegang tanganku. Nak keluar daripada masjid, tengok Nabi SAW pegang tangan dia. Ini mesranya Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabatnya. Boleh pegang-pegang tangan. Apabila nak keluar daripada masjid, Nabi pegang tangan sahabat yang bernama Abi Sa'id Rafi' ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Ya, tuan-tuan dan puan sekalian, ya. Kemudian baginda pun memegang tanganku nak keluar daripada masjid. Ketika kami hendak keluar, aku pun bertanya. Katanya, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau tadi telah bersabda, sesungguhnya ya engkau akan mengajar, memberitahu kepada aku surah yang paling mulia di dalam Al-Quran. Tadi engkau berkata, ya Rasulullah, engkau akan beritahu kepada aku surah yang paling mulia dalam Al-Quran. Baginda pun bersabda, maka nak keluarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia surah yang di dalam Al-Quran ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau begitu surah apa? Suratul Fatihah. Kita baca sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabda Nabi, semulia-mulia surah yang ada dalam Al-Quran ialah surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebab itu surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin disebut juga suratul Fatihah. Suratul Fatihah kerana dialah yang mula-mula ia terdapat dalam Al-Quran. Bukan saja Al-Quran, surah yang pertama surah Al-Fatihah.
Boleh juga dikatakan surah Alhamdulillahirabbil alamin. Sebut juga namanya Ummul Kitab, ibu kitab. Dan banyak lagi yang lain-lain. Ya, dimulakan daripada suratul Fatihah, diakhiri dengan suratul Nas. Suratul Nas. Berapa surahnya? 114. Surah yang paling mulia suratul Fatihah, ya. Dan sabda Nabi, surah ini juga disebut namanya As-Sab'ul Masani. 7 ayat yang diulang-ulang, mempunyai 7 ayat yang diulang-ulang untuk dibaca. Kenapa diulang-ulang? Setiap sembahyang kita baca. Ya, tadi kita sembahyang maghrib, berapa kali kita baca suratul Fatihah? 3 kali. Ya, dan ya, zuhur 4 kali. Ya, isya nanti 4 kali. Ya, subuh 2 kali setiap rakaat. Satu hari satu malam berapa rakaat kita baca? Ya, kita baca berapa rakaat semua? Ya, 5 zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ada 17. Kalau begitu 17 kalilah kita baca Al-Fatihah. Ya, barakallahu fikum. Sebab itu disebutnya namanya 7 ayat yang diulang-ulang. Oh, masya-Allah. Barakallahu fikum. Ya. Ya, dia katakan yang berulang-ulang dan Al-Quranul Azim. Ia masuk daripada Al-Quranul Azim yang Maha Agung, dia turunkan kepada aku, hadis riwayat Bukhari. Baik, pengajaran hadis. Surah Al-Fatihah terdapat dalam Al-Quran dikenali juga dengan nama Ummul Kitab. Ummul Kitab, ibu kitab. Ya, ibu itu biasanya ya yang paling mulia. Ya, ibu negeri, ibu negara, ibu negeri, ibu negara, ibu apa lagi tuan-tuan puan sekalian? Ibu jari, ibu jari. Ya, ini paling mulia kata, tengok, barakallahu fikum. Ada orang Indonesia dia kata jempol, jari jempol. Jempol, pernah dengar? Barakallahu fikum, ya. Baik, dia kata juga dengan nama Ummul Kitab kerana isi kandungan meliputi semua bidang yang terdapat di dalam Al-Quran seperti ilmu fiqh, akidah, ya, janji baik dan jahat dan sebagainya. Yang kedua adalah dituntut oleh Islam kepada orang yang alim di dalam sesuatu bidang itu mengajar kepada orang lain, ya, lebih-lebih lagi dalam perkara yang fardu, sama ada fardu ain atau fardu kifayah. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan sekalian, kita tengok dalam syarahnya. Saya bawa Dalil Falihin li Turuqi Riyadhis Shalihin. Katanya daripada Abi Sa'id Rafi' ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Nama ibunya Aminah binti Qartin ibni Qansa daripada Bani Salimah. Tuan-tuan puan sekalian, barakallahu fikum, sahabat yang masyhur Abu Sa'id ibni Rafi' ibn al-Mu'alla, ya. Tuan-tuan puan sekalian, Nabi SAW bersabda kepadanya, aku akan ajar kepadamu surah yang paling mulia dalam Al-Quran sebelum kita keluar daripada masjid. Ya. Kenapa Nabi tak terus ajarkan? Tengok tuan-tuan puan sekalian. Ya. Kenapa mesti dia katakan nanti saya akan ajarkan kepadamu satu surah yang paling mulia sebelum kita keluar daripada masjid? Kenapa terus dia katakan surah yang paling mulia ya dalam Al-Quran inilah suratul Fatihah? Tapi tak kata begitu. Katanya sebelum keluar nanti daripada masjid, ya saya akan ajarkan kepadamu satu surah yang paling mulia ya di dalam Al-Quran. Tuan-tuan puan sekalian, Nabi buat begitu caranya supaya hatinya senang, supaya hatinya pula tertunggu-tunggu. Ya, jangan terus sebut. Ya, barakallahu fikum. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok tuan-tuan puan sekalian, apabila Nabi ya sebut begitu hatinya, Allah, surah apa itu ya? Surah apa itu? Tuan-tuan puan sekalian, sehingga Nabi nak keluar daripada masjid, mungkin Nabi nak beritahu, tapi tunggu dia bertanya dulu. Ya Rasulullah, katanya, engkau tadi beritahu supaya engkau nak beritahu aku mana surah yang paling mulia. Maka Nabi beritahu surah Alhamdulillahirabbil alamin. Tengok, kalau dah macam itu lupa lagi ke dia? Tidak lupa, tengok. Terus dia ingat terus. Ini hebatnya cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak daripada awal dia beritahu surah yang paling mulia dalam Al-Quran Alhamdulillahirabbil alamin.
Tapi Nabi SAW beritahu, nanti apabila kita keluar daripada masjid ini, aku akan beritahu kepadamu surah yang paling mulia. Maka sama-sama keluar, dia pegang lagi tangan hamba, pegang Nabi tangan dia. Ya, maka Nabi nak keluar itu, baru dia kata-katanya, Rasulullah, engkau kata akan beritahu aku surah yang maka apabila Nabi SAW beritahu, maka Masya Allah, terus dia tidak akan lupa lagi. Ya. Tuan-tuan sekalian, dikatakan suratul Fatihah masuk surah yang kerana dia menghimpunkan segala maqasidil Quran. Ya, disebut namanya Ummul Quran. Semua ada padanya. Ya, ada pujian kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ada masalah nama Tuhan Ar-Rahmanir Rahim, ada masalah doa, ada masalah yang lain-lain yang lain. Ya. Tuan-tuan sekalian, ada satu hadis Nabi, dia katakan surah yang paling mulia suratul Baqarah. Jadi bagaimana ni? Ya, tuan-tuan sekalian, disebutkan oleh ulama, betul suratul Baqarah itu sangat mulia, tetapi selepas suratul Fatihah. Barakallahu fikum. Ya. Dan Nabi SAW beritahu, ya, dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Setiap orang yang sembahyang hendaklah dia baca setiap rakaat. Allah, masya-Allah, ya. Dan ada juga mengatakan dia diulang-ulang kerana dia 2 kali turun. Turun di Makkah 1 kali dan turun di Madinah 1 kali. Oh, masya-Allah, ya, supaya ya menunjukkan kemuliaannya, ya. Ada beberapa surah dan ayat yang diturunkan 2 kali. Salah satu daripada suratul Fatihah. Ya, Makkah pun turun, Madinah. Satu lagi khawatim suratul Nahli. Ya, awal suratul Rum. Ayatul yas'alunaka 'anir ruh. Ya. Dan juga aqimis salata tarfain nahar. Ada dikatakan 2 kali turun. Ya, tuan-tuan puan sekalian, ya, ada padanya doa, masya-Allah, ada padanya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca sekali lagi, tuan-tuan puan sekalian, surah yang paling mulia dalam Al-Quran surah apa? Surah Al-Fatihah. Surah Ummul Quran, surah Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya bila kita baca Al-Quran, kita bercakap-cakap dengan Tuhan itu. Sebab itu kita berhati-hati. Sabda Nabi SAW, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Katanya, aku bagikan sembahyang itu antara aku dengan hambaku dengan 2 bahagi. Ya, 2 bahagi. Apabila hambaku berkata, ya, fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca sama. Alhamdulillahi rabbil alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Maka Tuhan berfirman, hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Oh, Masya Allah. Sebab itu kalau kita baca Fatihah itu, kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan kata, tengok hambaku, dia puji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Qala Allah Ta'ala asna alayya abdi, memuji. Sa'asna itu memuji juga. Alhamdulillah hamidani rabbi asna alayya abdi. Maliki yaumiddin. Maka Tuhan majjadani abdi, ya, hambaku mengagungkan aku. Ya,
atau pada riwayat fawwada ilayya 'abdi, hambaku telah menyerahkan segalanya kepadaku. Apabila kita berkata, kita baca sama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkaulah yang kami sembah dan kepadamu lah kami minta tolong. Maka Tuhan berfirman, hadza baini wa baina 'abdi, ini antaraku dengan hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antaraku dan antara hambaku. Apabila kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini antaraku dan antara hambaku dan bagi hambaku lah apa yang dia minta. Apabila kita kata ihdinas siratal mustaqim, kita baca sama, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Firman Tuhan, ini bagi hambaku dan bagi hambaku lah apa yang dia minta. Oh, Masya Allah. Jadi kalau kita baca Fatihah, kita hadirkan maknanya ni, bahawa sebenarnya kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita teruskan lagi. Wa anhu, dan daripadanya itu siapa? Mana tadi? Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qul huwallahu ahad walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Wa fi riwayatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi aya'jizu ahadukum ay yaqra'a bil sulusil Qur'an fi lailatin fashaqqa dhalika alaihim wa qalu ayyuna yutiqu dhalika ya Rasulullah faqala qul huwallahu ahad Allahus samad sulusul Quran, rawahul Bukhari. Maksud hadis daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat yang masyhur Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang surah Al-Ikhlas. Mana dia suratul Ikhlas? Surah Qul huwallahu ahad. Demi Allah yang diriku ini di dalam kekuasaannya, Nabi bersumpah demi Allah, sesungguhnya surah ini bersamaan dengan 1/3 Al-Quran. Oh, Masya Allah, rahmat Tuhan, tuan-tuan buat sekalian. Untuk makluman kita, biasanya Al-Quran setiap satu huruf digandakan dengan 10, satu huruf 10 kebaikan. Tapi Qul huwallahu ahad 1/3 Al-Quran. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya, adakah lemah salah seorang daripada kamu dari pembaca surah 1/3 daripada Al-Quran? Adakah sanggup di antara kamu yang boleh membaca 1/3 Al-Quran pada satu malam? Bagaimana tuan-tuan sekalian? 1/3 Al-Quran itu berapa juzuk? 10 juzuk lah, masya-Allah. Sanggupkah kamu membaca Al-Quran setiap malam 1/3 Al-Quran, 10 juzuk? Maka mereka berkata, perkara ini menjadi keberatan bagi kami, bagi mereka. Lalu mereka pun bertanya, siapakah di antara kami ini yang berdaya melakukan wahai nyawa ya Rasulullah? Seolah-olah mereka kata, kami tak sangguplah ya Rasulullah. Maka baginda pun bersabda, Al-Ikhlas itu bersamaan dengan 1/3 Al-Quran. Qul huwallahu ahad bersamaan itu seperti 1/3 Al-Quran, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sama, sebut namanya suratul Ikhlas, disebut juga namanya surah Qul huwallahu ahad. Mesti kita baca sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa? 1/3 Al-Quran disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan-tuan sekalian? Biasanya satu huruf 10 kebaikan. Kalau kita tengok surah Al-Ikhlas ini 47 huruf. Kalau begitu 47 kali 10 470. Tapi ini lain, bukan 470, tapi 1/3 Al-Quran.
Allah. Ini kemuliaan ya Al-Quran dan ya rahmat Tuhan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, kalau kita baca 3 kali seolah-olah baca Al-Quran, seolah-olah baca Al-Quran kerana 1/3. Kalau baca 3 kali 3/3 seperti 1 Al-Quran. Ya, ini kurnia Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan puan sekalian, ada macam-macam disebut. Kenapa sepertiga Al-Quran? Kerana dalam suratul Ikhlas ada tauhid. Ada ada tentang macam-macam di dalamnya. Terutama tentang tauhid. Ya, kerana Quran itu ada tauhid, ada hukum mahkam, satu lagi tentang cerita purbakala. Maka tauhid itu seolah sepertiga. Barakallahu fikum. Nabi kata sepertiga lah. Boleh tuan-tuan puan sekalian? Wa anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha falamma asbaha ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu wa kana ar-rajulu yataqalluha. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi bi yadihi inna la ta'dilu sulusal Qur'an. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri lagi bahawa ada seorang lelaki telah mendengar lelaki lain membaca suratul Ikhlas. Dia ulang-ulang. Semalaman dia baca qul huwallahu ahad. Tuan-tuan puan sekalian, sehinggalah akhir surah berulang-ulang kali. Pada pagi besoknya dia datang orang itu yang mendengar dibacanya Al-Quran itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu. Katanya, ya Rasulullah, katanya, lalu menceritakan kepada baginda akan perkara itu seolah-olah dia menganggapnya terlalu sedikit. Qul huwallahu ahad dia baca saja. Semalam-malaman qul huwallahu ahad. Orang baca bukan itu, macam-macam yang lain lagi. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Tuhan yang diriku yang aku di dalam genggam kekuasaannya. Demi Allah, sabda Nabi, sesungguhnya dia suratul Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran. Boleh tuan-tuan sekalian? Jadi kalau satu orang tidak boleh baca Al-Quran panjang-panjang itu, cukup baca dengan qul huwallahu ahad. Boleh tuan-tuan sekalian? Sebanyak-banyak yang mungkin. Kalau kita baca satu Al-Quran, satu qul huwallahu ahad, 1/3. Kalau kita baca 3 kali seolah-olah baca Al-Quran. Malahan dalam hadis Nabi SAW, man qara'a ya qul huwallahu ahad 10 marratin, 10 kali, ya banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan baginya satu istana di dalam surga. Berapa kali? 10 kali. Ta'iman Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bil qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada qul huwallahu ahad dia menyamai sepertiga Al-Quran, sama seperti yang tadi. Taib. Seterusnya Anas ibni Malik radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inni uhibbu hadhihi surah qul huwallahu ahad qala inna hubbaha adkhalakal jannah rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun wa rawahu Bukhari fi sahihi ta'liqan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sangat suka kepada surah ini. Dia mengaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, ya Rasulullah, aku suka surah ini, suratul Ikhlas. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sesungguhnya kesukaanmu pada surah ini akan memasukkan engkau ke dalam surga. Oh, Masya Allah. Tuan-tuan puan sekalian, kalau begitu kita usahakanlah kita suka kepada surah Al-Ikhlas ini, qul huwallahu ahad. Mudah-mudahan dengan kasih kita kepada surah itu boleh memasukkan kita ke dalam surga. Al-Quranul Karim mengandungi semua cabang Islam dan iman, iaitu akidah, syariat dan juga akhlak. Sedangkan ilmu tauhid itu meliputi dalam suratul Ikhlas. Sepertigalah. Ya, orang yang membaca suratul Ikhlas akan mendapat pahala yang sangat besar bersamanya dengan membaca 10 juzuk daripada keseluruhan Al-Quran. Seperti Al-Quran apa? Jadi berapa? Sepertiga Al-Quran. Seolah-olah 10 juzuk Al-Quran. Keempatnya pula
Empat hadis itu menyatakan kelebihan suratul Ikhlas. Boleh tuan-puan sekalian, barakallahu fikum wa barakallahu fikum, ya. Salah satu daripada itu yang kita bacakan tadi, man qara'a qul huwallahu ahad asyara marratin ya banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali, Allah bangunkan baginya satu istana di dalam rumah atau istana di dalam surga. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia berkata, "Izan nuksiru ya Rasulullah." Kalau begitu kita perbanyaklah. Kita perbanyakkan, senang saja. Kalau di dunia ini nak bangunkan satu rumah bukan sekejap, tuan-tuan puan sekalian, lama baru siap itu. Ya, Syekh Kaizan kalau begitu kita perbanyaklah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allahu aksar wa atyab. Tuhan dia akan bagi banyak dan dia bagi yang baik-baik. Boleh tuan-tuan sekalian? Ya, kita baca qul huwallahu ahad 10 kali. InsyaAllah Allah bangunkan bagi kita satu istana di dalam surga. Kita baca sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 9. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuan-tuan berasal kita amalkanlah ya. Dalam 2 minit lebih sahaja. 2 minit 25 saat. Oh Masya Allah. Buat satu istana di dalam surga. Kata Sayyidina Umar, kalau begitu kita perbanyaklah ya Rasulullah. Sabda Nabi ya, kamu perbanyak, Allah bagi banyak dan Allah bagi yang baik-baik. Boleh tuan-tuan sekalian 10 qul huwallahu ahad, seolah ya Allah bangunkan baginya satu istana di dalam surga. Baca satu kali sepertiga Al-Quran. Baca 3 kali seolah-olah baca Al-Quran. Tapi jangan pandai sangat. Kalau begitu tak payahlah baca Al-Quran. Baca qul huwallahu ahad saja. Salah. Bukan begitu tuan-tuan sekalian. Ya, kalau dibaca Al-Quran tentu lagi hebat lagi. Barakallahu fikum wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'
ومن نفس لا تشبع بدعوة لا يستجاب لها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته